masih ingat malam pertama aku pindah ke rumah tu. Kalau ikutkan, aku memang tak nak duduk situ. Tapi sebab sewa murah gila, dekat dengan tempat kerja, dan tuan rumah siap cakap rumah ni lama kosong je sebab owner duduk luar negara, aku pun setuju sajalah. Silap besar. Rumah tu terletak kat hujung taman perumahan lama. Jenis rumah 2 tingkat yang cat dia dah pudar, pagar berkarat, dan pokok bunga depan rumah macam dah lama tak dipedulikan. Masa aku sampai, hujan renyai-renyai. Lampu jalan pula satu hidup satu mati. Memang vibes nak mampus. Sedaplah rumah ni, kata kawan aku, Faiz, sambil angkat kotak masuk. Aku pandang dia. Sedap kepala otak kau. Rumah macam ni dalam movie biasanya ada hantu. Faiz gelak. Kalau ada hantu pun hantu ekonomi sekarang. Semua mahal. Bodoh. Kami berdua pindah sebab baru dapat kerja dekat bandar tu. Aku kerja graphic designer. Faiz pula kerja customer service company internet yang tiap malam orang maki sebab line slow. Rumah tu ada 3 bilik. Atas 2, bawah 1. Dan ada loteng. Aku tak tahu kenapa, tapi dari pertama kali aku tengok tangga kecil menuju ke loteng tu, bulu roma aku dah naik. Tangga dia jenis lipat kayu lama, dekat siling ruang tamu, macam dalam cerita seram barat. Loteng ni boleh buka ke? Tanya Faiz. Aku terus jawab laju. Tak payah buka. Kenapa? Sebab aku bayar sewa rumah, bukan bayar package jump scare. Faiz gelah besar. Malam pertama sebenarnya okey. Tak ada apa-apa pelik. Kami makan Maggi, pasang TV, borak pasal bos masing-masing lagi. Dalam pukul 1 pagi, aku naik tidur. Bilik aku tingkat atas hujung sekali. Dan masa aku hampir nak tidur tu, aku dengar bunyi. Tok. 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 Macam bunyi orang berjalan perlahan atas siling. Aku buka mata perlahan. Mula-mula aku fikir tikus. Biasalah rumah lama. Tapi bunyi tu berat. Macam tapak kaki manusia. Tok. 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 Perlahan. Macam orang berjalan tanpa kasut. Aku terus duduk atas katil. Jantung mula lain macam. Faiz, aku jerit perlahan. Tak ada apa-apa. Bunyi tu berhenti. Sunyi. Aku tunggu dalam 5 minit. Tak ada apa-apa. Aku penat sangat kot. Aku baring semula. Tutup mata. Dan masa tu, bunyi tu datang balik. Kali ni lebih jelas. Tok. 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 Betul-betul atas kepala aku. Aku terus capai phone. Call Faiz. Dijawab dengan suara mamai. Apa hal weh? Kau dengar tak? Dengar apa? Ada orang jalan atas siling. Senyap 2 saat. Lepas tu dia jawab. Kau dah start Aku serius babi. Tiba-tiba, bunyi tu berhenti tepat atas bilik aku. Diam. Sunyi. Aku boleh dengar bunyi kipas saja. Dan masa itulah, kedengaran bunyi garau perlahan. Macam suara perempuan tua berbisik. Turun. Aku terus bangun. Kau dengar tak? Faiz terus maki. Weh, aku dengar. Pintu bilik aku terus aku buka. Serentak dengan Faiz keluar bilik dia. Muka dia pucat. Kau jangan main-main weh. Aku tak main lah sial. Dan masa kami berdiri kat hallway tingkat atas tu, bunyi tapak kaki tu berbunyi lagi. Tok. 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 Kali ni dari dalam loteng. Perlahan. Macam ada seseorang sedang berjalan mengelilingi ruang atas siling rumah kami. Faiz pandang aku. Aku pandang dia. Kemudian, bunyi itu berhenti betul-betul atas kepala kami. Diam. Sunyi. Aku boleh dengar bunyi kipas saja. Dan tiba-tiba, bang!
Sesuatu menghentak pintu loteng dari dalam. Kami berdua terus menjerit macam budak sekolah nampak result fail matematik. Faiz terus turun tangga sambil hampir tergolek. Aku belakang dia sambil baca apa sahaja ayat yang aku ingat. Ayat kursi campur lirik lagu Search pun ada. Kami duduk ruang tamu sampai subuh. Tak tidur langsung. Dan sepanjang malam tu, kadang-kadang bunyi tapak kaki tu datang balik. Perlahan. Berjalan. Macam seseorang sedang mencari sesuatu di atas siling rumah kami. Atau mencari siapa yang baru masuk rumah. Esok pagi tu, aku bangun dengan kepala berat gila. Mata pedih sebab langsung tak tidur. Faiz pula tertidur duduh dekat sofa dengan mulut tenganga sambil TV masih terpasang siaran shopping pukul 5 pagi. Rumah waktu siang sebenarnya nampak normal. Itu yang paling menyakitkan hati pasal rumah berantu ni. Siang dia nampak macam rumah biasa. Malam je terus bertukar jadi rumah syaitan buat team building. Aku cuba pujuk diri sendiri yang mungkin semalam cuma bunyi kayu rumah lama. Biasalah, rumah lama kadang-kadang bunyi macam orang berjalan sebab kayu mengembang ke apa entah. Tapi masalahnya, suara bisikan tu, aku dengan Faiz dua-dua dengar. Takkan nak cakap kami berhalusinasi serentak pula. Faiz bangun sambil gusuk mata. Aku rasa kita kena cek loteng tu. Aku terus pandang dia macam dia baru cakap nak bela Pontianak. Kau sakit kepala ke? Kalau ada orang duduk atas tu, macam mana? Kalau ada orang duduk atas tu lagi aku tak nak naik sebab manusia lagi seram daripada hantu sekarang. Dia diam sekejap. Betul juga. Kami keluar pergi kerja macam biasa. Tapi satu hari tu memang otak aku tak fokus langsung. Dalam meeting pun aku boleh terbayang bunyi tapak kaki atas siling malam tadi. Bos aku ingat aku tengah fikir desain sangat mendalam. Padahal aku tengah fikir kalau hantu boleh buka loteng sendiri ke tak. Balik kerja malam tu, hujan lebat. Langit gelap awal. Rumah tu nampak lagi buruk bila lampu jalan depan pagar berkelip-kelip macam dalam filem seram murah. Aku masuk rumah sambil cuba sedapkan hati sendiri. Tak ada apa berlaku pada awalnya. Kami makan dekat dapur sambil borak kosong. Faiz siap buka lagu kuat sebab katanya tak nak bagi mood seram. Tapi entah kenapa, rumah tu tetap rasa sunyi. Sunyi jenis pelik. Macam ada sesuatu tengah dengar kami. Dalam pukul 11 malam, elektrik tiba-tiba terpadam. Terus gelap satu rumah. Alhamdulillah, aku menyumpah perlahan. Weh, relax mungkin blackout je. Mesti timing dia nak kena macam ni. Hujan dekat luar makin kuat. Kilat sabung menyabung. Dalam gelap tu aku boleh dengar bunyi air menitik dari dapur. Tik, tik, tik. Faiz pergi cari lampu suluh fon. Aku pula berdiri dekat ruang tamu sambil pandang atas siling tanpa sebab. Entah kenapa malam tu, loteng tu rasa lain macam. Macam ada benda tengah tunggu. Dan masa itulah bunyi tu datang balik. Tok. Aku terus beku. Tok. 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 Perlahan, berat, jelas. Atas siling. Faiz yang dekat dapur pun terus diam. Weh, suara dia dah berubah. Bunyi tapak kaki tu berjalan dari hujung rumah, perlahan menuju ke tengah ruang tamu. Tok, tok, tok. Setiap langkah macam sengaja dibuat perlahan supaya kami dengar. Aku rasa perut terus kosong. Jangan pandang atas, aku cakap dekat diri sendiri. Tapi aku tetap pandang. Dan masa kilat menyambar dekat luar rumah, aku nampak sesuatu. Dekat celah pintu loteng tu, ada bayang hitam. Macam seseorang sedang berdiri rapat dekat pintu dari dalam. Aku terus tarik nafas. Faiz, aku nampak. Suara dia perlahan gila. Bunyi tapak kaki itu berhenti. Sunyi. Kemudian, krik. Pintu loteng tu bergerak sikit sendiri. Perlahan, macam ada orang tengah tolak dari atas. Aku dengan Faiz undur serentak. Phone dia tiba-tiba menyala sebab flashlight terbuka sendiri. Cahaya tu tepat kena arah loteng. Dan aku nampak jari hitam, kurus panjang mencengkam tepi pintu loteng dari dalam. Aku terus rasa kaki lembik.
Faiz pula terus baca ayat Quran lintang pukang sampai salah tajwid semua dah. Tapi masa tu siapa kisah, jari tu bergerak perlahan, macam sesuatu cuba buka pintu lebih luas. Kerik. Bau busuk terus turun dari atas. Bau macam kain lembab bercampur benda reput. Aku hampir muntah. Kemudian satu suara perempuan tua kedengaran perlahan dari atas loteng. Dah balik. Aku dengan Faiz terus lari keluar rumah tanpa fikir apa dah. Selipar pun tak sempat pakai. Hujan lebat membasahkan kami. Tapi sumpah aku rela duduk tengah hujan daripada duduk dalam rumah tu. Kami berdiri bawah pondok gad taman macam orang hilang akal. Pak gad tua situ pandang kami pelik. Kamu nampak apa? Aku dengan Faiz terus diam. Pak gad tu hisap rokok perlahan. Lepas tu dia cakap sesuatu yang buat darah aku terus sejuk. Rumah hujung tu ke? Aku angguk perlahan. Dia terus pandang lain. Dulu ada orang mati dalam rumah tu. Angin malam terus rasa makin sejuk. Aku telan air liur. Mati macam mana? Pak gad tu diam lama. Kemudian dia jawab perlahan. Tak pernah jumpa mayat penuh. Malam tu aku dengan Faiz memang tak masuk rumah sampai hampir pukul 3 pagi. Kami lepak dekat pondok gad dengan muka masing-masing macam baru nampak trailer neraka. Pak gad tua tu pula jenis bercakap separuh-separuh. Itu yang lagi menakitkan hati. Kalau nak takutkan orang, takutkan terus. Jangan buat teaser macam drama pukul 7. Nama Pak gad tu Hamid. Orang panggil Pak Mid. Umur mungkin dalam 60-an. Kurus, muka cengkung, mata macam orang yang dah terlalu lama berjaga malam. Dari cara dia tengok rumah hujung taman tu pun aku dah tahu. Dia tahu lebih daripada yang dia nak cakap. Apa maksud pakcik mayat tak jumpa penuh? Aku tanya perlahan. Pak Mid hisap rokok lama sebelum jawab. Dulu rumah tu duduk satu keluarga. Suami isteri dengan anak perempuan kecil. Aku dengan Faiz terus diam dengar. Lepas beberapa bulan pindah, jiran mula dengar bunyi pelik malam-malam. Bunyi orang berjalan atas siling, bunyi orang ketawa, kadang-kadang suara budak menangis. Aku rasa tengkuk aku dah mula sejuk. Lepas tu, Faiz tanya. Lepas tu, satu malam, rumah tu senyap terus. Hujan masih turun renyai-renyai. Lampu pondok gad pula walap. Memang setting nak kena seram sangat. Bila jiran cek rumah, suami isteri itu hilang. Hilang? Pak Mid angguk perlahan. Tapi anak perempuan dia jumpa dekat ruang tamu. Aku tunggu. Duduk sorang-sorang sambil pandang siling. Aku terus rasa nak muntah. Faiz cuba gelak kecil nak hilangkan takut. Budak tu cakap apa? Pak Mid pandang tepat dekat kami. Dia cakap, ibu dia masih berjalan dekat atas. Aku dengan Faiz terus diam 1000 bahasa. Angin malam masa tu sumpah lain macam. Aku tak tahu kenapa, tapi setiap kali aku pandang arah rumah tu, aku rasa macam ada seseorang tengah tengok kami dari tingkap atas. Dan memang ada. Tirai bilik tingkat atas bergerak perlahan. Padahal tingkap tertutup. Aku terus tepuk lengan Faiz. Kau nampak tak? Dia pandang. Terus pucat. Dekat bilik aku, ada bayang hitam berdiri. Tinggi. Diam tak bergerak. Aku terus bangun. Okey, jomlah. Kami terus pergi mamak 24 jam sebab dua-dua tak berani masuk rumah. Duduk sampai subuh sambil buat lawak bodoh untuk hilangkan takut. Aku rasa kalau hantu tu keluar, dia kecewa tengok kita makan roti canai pukul 4 pagi, kata Faiz. Aku gelak kecil walaupun dalam hati memang serabut. Pukul 6 pagi baru kami balik rumah. Dan masa buka pagar, aku terus berhenti berjalan. Pintu rumah terbuka sedikit. Padahal sebelum lari malam tadi, aku ingat jelas Faiz dah kunci. Faiz pandang aku. Aku kunci kan? Aku harap kau kunci. Rumah waktu pagi tu sunyi gila. Sunyi yang tak sedap. Kami masuk perlahan-lahan. TV ruang tamu dah tertutup sendiri. Semua lampu masih tak hidup sebab blackout malam tadi. Dan bau busuk semalam masih ada. Bau lembab bercampur hanyir macam benda mati. Faiz pegang penyapu macam nak pergi perang. Aku pula pegang batang mop. Entah kenapa manusia kalau takut mesti fikir penyapu boleh lawan makhluk gaib. Kami cek satu rumah. Dapur kosong.
Bilik bawah kosong, toilet kosong, tingkat atas pun kosong. Tapi bila sampai ruang tengah atas, aku nampak sesuatu. Tangga loteng dah terbuka. Perlahan-lahan aku rasa darah dalam badan terus hilang. Tangga kayu tu berjuntai turun sendiri. Gelap pekat dekat atas. Faiz bisik perlahan, "Kau tutup semalam? Aku tak sentuh pun." Kami berdiri bawah loteng tu lama. Tak ada siapa berani naik. Dan masa itulah bunyi muncul lagi. Bukan tapak kaki, tapi bunyi sesuatu menggaru lantai kayu atas loteng. Kerak, kerak, macam kuku panjang diseret perlahan. Faiz terus mundur. "Tak nak, aku tak nak." Tiba-tiba, kedengaran bunyi ketawa kecil. Suara budak perempuan. Aku terus rasa badan kebas. Suara tu datang dari atas loteng. Dekat sangat, macam betul-betul atas kepala kami. Kemudian, suara budak tu bercakap perlahan. "Mak tengah berjalan." Tangga loteng tiba-tiba bergerak sedikit sendiri. Kerak, kerak, macam ada benda sedang turun perlahan dari atas. Aku dengan Faiz terus lari masuk bilik bawah dan hempas pintu. Kami duduk dalam bilik tu macam dua orang dikejar hutang alung. Bunyi tapak kaki mula kedengaran atas siling semula. Tok, tok, tok. Perlahan berjalan keliling rumah. Kadang-kadang berhenti tepat atas bilik kami. Kadang-kadang laju. Kadang-kadang macam berangkak. Dan masa itulah sesuatu mengetuk pintu bilik. Tok, tok, tok. Perlahan. Kami tak bergerak langsung. Tok, tok, tok. Lepas tu, suara perempuan tua kedengaran dekat luar pintu. "Boleh buka." Air mata aku hampir keluar masa tu. Bukan sebab sedih, sebab takut gila. Faiz dah baca segala surah yang dihafal termasuk doa makan sekali. Kemudian suara tu berubah. Tak jadi suara perempuan tua dah. Jadi, suara aku sendiri. "Faiz, bukalah." Faiz terus pandang aku perlahan. Muka dia kosong. Sebab masa tu, aku langsung tak bercakap. Aku tak pernah tahu rasa takut boleh buat badan jadi sejuk macam ais walaupun cuaca panas. Masa suara dekat luar pintu tu bertukar jadi suara aku sendiri, aku dengan Faiz terus kaku. Aku boleh nampak tangan Faiz menggigil pegang phone sampai hampir jatuh. "Faiz," aku bisik perlahan. Aku tahu," dia jawab sambil mata tak lepas pandang pintu. Dekat luar bilik, benda tu masih berdiri. Kami boleh dengar bunyi nafas dia. Perlahan, basah, macam orang tua bernafas guna dada penuh kahak. Lepas tu suara aku kedengaran lagi. "Buka pintu, panaslah dekat luar." Aku terus tutup mulut sendiri sebab rasa nak menjerit. Suara tu memang sama macam aku. Sama gila. Siap ada cara aku tarik hujung ayat pun sama. Faiz pula dah mula baca ayat Quran kuat-kuat. Tak peduli dah salah tajwid ke apa. Yang penting hidup. Dan tiba-tiba, benda dekat luar tu ketawa. Tapi bukan suara aku lagi. Suara perempuan tua. Lepas tu, bunyi tapak kaki bergerak perlahan meninggalkan pintu bilik. Tok, tok, tok. Naik ke atas shilling semula. Kami tunggu hampir setengah jam sebelum berani buka pintu. Itu pun perlahan-lahan macam pencuri nak keluar rumah orang. Sunyi. Rumah jadi terlalu sunyi. Aku pandang hallway tingkat bawah. Tak ada sesiapa. Tapi ada sesuatu yang buat jantung aku jatuh. Dekat dinding sebelah tangga, ada kesan tapak kaki. Tapak kaki hitam, basah, kecil, macam tapak kaki budak. Naik ikut dinding menuju ke shilling. Aku terus rasa nak muntah. "Weh," Faiz bisik, "kita pindah hari ni juga." Aku terus setuju tanpa fikir panjang. Tak kisah dah duit deposit burn ke apa. Rumah ni memang tak betul.
Kami terus kemas barang sepantas mungkin. Tapi masa tengah kemas, aku perasan sesuatu pelik. Setiap kali aku lalu bawah loteng, aku rasa macam ada mata tengah tengok. Bukan perasaan biasa, betul-betul rasa diperhatikan. Dan kadang-kadang ada bunyi perlahan dari atas, macam orang mengesot. Krak, krak. Aku cuba ignore. Sampailah tengah hari tu, Faiz tiba-tiba jerit dari dapur. "Weh!" Aku terus lari turun. "Apa?" Dia tunjuk dinding belakang peti ais. Aku rasa lutut terus lembik. Ada tulisan, ditulis guna sesuatu warna hitam pekat. "Mana mak aku?" Aku terus melangkah ke belakang. Itu tak ada. Faiz dah mula panik. "Kita keluar sekarang. Sekarang." Kami terus angkat beg dan menuju pintu depan. Dan masa aku nak buka pintu, pintu tu tak boleh buka. Aku tarik kuat, tak gerak. Faiz cuba, sama. Macam ada orang tengah pegang dari luar. "Jangan main-main weh." Aku dah mula berpeluh. Kami cuba lagi, masih tak buka. Dan masa itulah bunyi tapak kaki muncul balik. Tok, tok, tok. Atas shilling. Tapi kali ni laju, macam seseorang sedang berlari. Bunyi tu bergerak dari hujung rumah ke hujung rumah. Laju gila. Tok, 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 tok. Shilling rumah bergegar sedikit. Aku dengan Faiz terus mengundur. Dan tiba-tiba, bang! Sesuatu menghentak lantai loteng kuat sampai habuk jatuh. Lepas tu, bunyi budak menangis mula kedengaran. Perlahan, mula-mula jauh. Lama-lama makin dekat. Aku rasa seluruh badan dah meremang. Faiz tiba-tiba cakap perlahan, "Kau rasa bau tak?" Aku terus diam. Ya, bau busuk tu datang balik. Tapi kali ni lebih kuat. Bau macam bangkai. Dan bau tu datang dari dalam dinding rumah. Aku pandang perlahan arah dinding ruang tamu. Ada bunyi. Macam seseorang mengetuk dari dalam dinding rumah. Air muka Faiz terus berubah. "Weh, tok, tok, tok." Bunyi itu bergerak. Perlahan, macam sesuatu sedang merangkak dalam dinding rumah. Aku boleh nampak dinding tu bergerak sedikit. Macam ada benda hidup dekat dalam. Faiz terus jerit, "Ya Allah, apa benda tu?" Tiba-tiba, plaster dinding retak sedikit. Dan satu jari hitam panjang keluar dari celah retakan. Aku terus tarik Faiz lari naik atas tanpa fikir apa dah. Kami masuk bilik aku dan kunci pintu. Bunyi dekat luar makin menjadi-jadi. Tapak kaki atas shilling. Bunyi garuh dinding. Budak menangis. Perempuan ketawa. Semua campur sekali. Aku duduk hujung katil sambil pegang kepala. Aku rasa kita kena panggil ustaz. Faiz terus jawab laju, "Bukan ustaz dah ni. Kita kena panggil bomba, polis, Avengers semua sekali." Dan masa itulah phone aku berbunyi. Unknown number. Aku tak tahu kenapa, tapi hati aku terus rasa tak sedap. Perlahan aku jawab, "Hello?" Sunyi. Beberapa saat. Lepas tu, suara budak perempuan kecil berbisik dekat telefon. "Mak ada dalam loteng." Aku terus campak phone macam phone tu baru meletup. Faiz terkejut sampai terlompat dari katil. "Apa benda?" Aku pandang phone atas lantai dengan dada turun naik. Skrin masih menyala, call masih berjalan. Tapi sekarang yang keluar cuma bunyi nafas perlahan. Aku tak bergerak. Faiz pula slowly ambil penyapu macam nak pukul phone. "Kau jawab siapa tadi?" "Budak perempuan. Maksud aku manusia ke setan?" Aku tak tahulah sial. Tiba-tiba suara budak tu kedengaran lagi dari phone. Perlahan, menangis. "Mak marah kalau bising." Aku terus tutup call. Tangan dah menggigil teruk. Dalam rumah tu pula bunyi makin menjadi-jadi. Shilling atas kepala kami berbunyi kuat, macam ada orang tengah menyirit sesuatu yang berat. Krak. Tuk 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 tuk. Benda tu bergerak laju atas bilik. Kadang-kadang berhenti, kadang-kadang macam melompat.
Aku boleh dengar kayu loteng berkeriut macam nak patah. Faiz dah mula baca surah Yasin dari fon walaupun line internet sangkut-sangkut. Setiap kali dia baca kuat, bunyi dekat atas jadi makin agresif, macam marah. Bang! Satu hentakan kuat buat lampu bilik berkelip. Aku terus jerit kecil. Dan masa itulah kedengaran bunyi orang menangis dekat bawah katil aku. Perlahan, tersedut-sedut. Aku dengan Faiz terus pandang bawah katil serentak. Gelap, tapi jelas ada orang dekat bawah tu. Faiz terus berundur sampai terlanggar almari. Aku rasa badan dah tak boleh bergerak. Tangisan tu makin jelas. Suara perempuan. Tolong! Air mata aku hampir keluar masa tu sebab takut sangat. Kepala aku dah bercampur semua benda. Nak lari tak boleh. Nak duduk situ pun rasa nak mati. Dan tiba-tiba, satu tangan keluar perlahan dari bawah katil. Hitam, kurus, kuku panjang, mencengkam lantai perlahan-lahan. Aku terus menjerit. Faiz pula terus baling penyapu lidi dekat tangan tu. "Woi, jangan kacau kami!" Entah kenapa aku sempat rasa nak gelak sikit sebab hantu kena baling penyapu lidi memang nampak bodoh. Tapi lepas tu terus tak lawak dah. Sebab tangan tu bergerak laju masuk balik bawah katil dan bunyi merangkak mula kedengaran. Laju, macam sesuatu sedang bergerak bawah katil. Aku terus naik atas katil. Faiz pun sama. Dua-dua duduk atas katil macam budak takut likap. Tiba-tiba, bilik jadi senyap. Terlalu senyap. Tak ada bunyi tapak kaki. Tak ada tangisan. Tak ada garuan. Sunyi. Aku dengan Faiz pandang sesama sendiri. Dan masa itulah, perlahan-lahan kepala seseorang muncul dari tepi katil. Rambut panjang menutupi muka. Kulit pucat kelabu. Leher sengit macam patah. Aku terus rasa jantung berhenti. Makhluk tu naik perlahan dari bawah katil sambil kepala dia berbunyi kerak, kerak macam tulang patah. Faiz terus baca ayat kuat-kuat sampai suara pecah. Makhluk tu tiba-tiba berhenti bergerak. Kepala dia terangkat perlahan. Dan rambut yang tutup muka tu terbuka sedikit. Aku nampak mata dia. Hitam sepenuhnya. Tak ada putih mata langsung. Dan benda paling aku tak boleh lupa, mulut dia tersenyum terlalu luas, macam terkoyak sampai telinga. Hehehehe. Aku dengan Faiz terus melompat turun katil dan lari keluar bilik. Kami turun tangga macam orang gila. Masa sampai ruang tamu, pintu depan tiba-tiba terbuka sendiri. Krik. Angin luar masuk kuat. Hujan dah berhenti tapi langit masih gelap. Aku tak fikir panjang. Aku terus tarik Faiz keluar rumah. Tapi sebelum sempat keluar pagar, aku dengar suara budak perempuan dekat belakang aku. Dekat sangat. "Abang," aku perlahan-lahan toleh. Dan aku nampak seorang budak perempuan berdiri dekat tingkap-tingkap atas. Rambut panjang kusut, baju putih kotor. Mata dia merah bengkak macam terlalu lama menangis. Dia pandang aku tepat-tepat dan perlahan-lahan dia angkat jari, menunjuk ke atas loteng. Lepas tu dia cakap sesuatu tanpa suara. Tapi aku boleh baca gerak bibir dia. "Mak lapar." Tiba-tiba tingkap bilik atas tertutup kuat. Bang! Aku dengan Faiz terus lari keluar pagar tanpa toleh belakang dah. Kami berhenti dekat hujung jalan sambil cungap-cungap. Dan masa itulah Faiz bersuara perlahan. "Kau sedar tak?" "Apa?" Dia pandang aku dengan muka pucat. "Budak tu, aku tunggu. Kaki dia tak jejak lantai." Aku dengan Faiz tak balik rumah malam tu. Memang tak. Kami tidur dalam kereta dekat parking stesen minyak macam dua orang baru kena halau bini. Aircon kereta pula rosak separuh jalan. Jadi sepanjang malam kami berpeluh sambil pura-pura berani. Tapi masalahnya, bila mata hampir terlelap, aku masih dengar bunyi tu. Tok, tok, tok. Macam datang dari atas bumbung kereta. Mula-mula aku ingat mimpi. Tapi bila aku buka mata, Faiz pun tengah pandang siling kereta dengan muka pucat. Kau dengar tak? Aku terus tutup mata balik. Tak nak dengar. Bunyi itu berjalan perlahan atas kereta kami hampir 5 minit sebelum hilang sendiri. Sumpah masa tu aku rasa hidup aku dah rosak. Pagi esoknya, kami dua-dua MC kerja. Tak kisah dah nak kena marah bos ke apa. Nyawa lagi penting daripada KPI.
kami pergi makan dekat warung hujung taman sambil bincang apa nak buat. Dan masa itulah, seorang makcik tua yang duduk meja sebelah tiba-tiba menyampuk. "Kamu duduk rumah hujung tu ke?" Aku dengan Faiz terus diam. Makcik tu pandang kami lama sebelum duduk dekat meja kami tanpa dipelawa. Memang vibe orang tua kampung yang tahu semua cerita kawasan. Nama dia Mak Jah. Rumah dia betul-betul sebelah rumah sewa kami. "Kamu nampak budak tu dah?" Aku telan air liur perlahan. Faiz terus jawab, "Nampak." Mak Jah terus istighfar perlahan. "Dulu budak tu selalu main depan rumah." Aku rasa tekak makin kering. "Nama dia siapa?" "Lisa." Makcik tu pandang bawah sekejap sebelum sambung cerita. "Mak dia berubah lepas pindah rumah tu. Orang kampung kata dia suka bercakap sorang-sorang dekat loteng." Aku terus rasa tak sedap hati bila dengar perkataan loteng. Suami dia cuba jual rumah tu banyak kali, tapi tiap kali orang datang tengok rumah, mesti jadi pelik. "Apa jadi?" aku tanya. Mak Jah diam lama, macam berat nak cakap. Kemudian dia jawab perlahan. "Satu malam, jiran dengar Lisa menjerit. Aku rasa bulu roma naik perlahan. Dia jerit panggil mak dia. Makcik tu pandang tepat dekat aku. Tapi suara yang jawab dari dalam loteng bukan suara manusia. Sunyi terus meja kami. Warung yang bising tadi pun rasa jauh tiba-tiba. Aku tanya perlahan, "Mayat budak tu jumpa?" Mak Jah terus geleng kepala. "Lisa hilang." Faiz cepat-cepat menyampuk. "Tapi Pak Guat cakap budak tu jumpa dekat ruang tamu." Mak Jah pandang dia pelik. "Tak pernah jumpa budak tu." Aku dengan Faiz terus saling berpandangan. Darah aku terus rasa sejuk. "Habis siapa yang Pak Guat jumpa?" Makcik tu perlahan-lahan jawab. "Yang jumpa dekat ruang tamu tu." Dia berhenti sekejap. "Lisa, Mak." Aku terus rasa nak muntah. "Keadaan dia macam mana?" Mak Jah terus diam lama, macam berat nak cakap. Kemudian dia jawab perlahan. Kepala dia terpusing ke belakang. Aku terus pandang lain. Faiz dah pegang kepala sendiri. Tapi benda paling pelik, Mak Jah sambung lagi. "Dalam rumah tu tak ada darah." "Tak ada." Makcik tu angguk kepala. "Cuma dekat loteng, polis jumpa kesan tapak kaki." Aku terus teringat bunyi berjalan atas siling tiap malam. "Tapak kaki siapa?" Mak Jah pandang tepat ke arah rumah kami dari warung. Kecik. Angin pagi terus rasa sejuk tiba-tiba. Dan masa itulah phone aku berbunyi. Unknown number lagi. Aku terus rasa jantung jatuh. Faiz cepat-cepat cakap, "Jangan angkat." Phone tu berhenti. Lepas beberapa saat, masuk satu gambar melalui MMS. Aku buka perlahan dan terus rasa badan kebas. Itu gambar ruang tamu rumah kami, diambil dari atas, macam seseorang sedang berdiri dalam loteng memandang ke bawah. Dalam gambar tu, jelas nampak aku dengan Faiz sedang tidur dekat sofa malam pertama kami pindah masuk. Dan dekat bawah gambar tu, ada ayat, "Mak suka tengok orang tidur." Aku terus bangun dari kerusi sampai hampir jatuh. Faiz tengok gambar tu dan terus menyumpah kuat sampai semua orang warung pandang kami. Mak Jah terus istighfar panjang. "Kamu jangan balik rumah tu malam ni." "Aku memang tak nak balik dah," aku jawab laju. Tapi masalahnya, semua barang kami masih dekat dalam rumah. Dompet aku, laptop kerja, dokumen penting dan paling malang sekali, kereta Faiz. Sebab malam semalam masa lari, kereta dia masih park depan rumah. Faiz terus tepuk meja perlahan. Sial. Aku dah tahu apa dia fikir dan aku memang tak suka idea tu. "Kita masuk sekejap je," dia cakap. Aku terus giling. "Tak nak. Kita ambil barang terus keluar. Aku rela beli boxer baru daripada masuk rumah tu lagi." Tapi akhirnya, petang itu juga, kami berdiri semula depan rumah hujung taman tu. Rumah tu nampak senyap, terlalu senyap. Dan entah kenapa, pintu loteng dekat atas rumah tu terbuka sedikit. Petang tu langit gelap,
Walaupun baru pukul 6 lebih, awan tebal macam nak hujan besar lagi. Aku dengan Faiz berdiri depan pagar rumah sambil masing-masing diam. Tak ada siapa nak jadi orang pertama masuk. Rumah tu pula nampak lain macam petang tu. Macam lebih gelap. Aku tahu bunyi tu pelik, tapi memang itu yang aku rasa. Rumah tu macam hidup, macam dia tahu kami dah datang balik. Faiz pegang kunci kereta kuat-kuat. Kita masuk 5 minit je. Aku terus jawab. Dalam movie, semua orang yang cakap ayat ni biasanya mati dulu. Dia tak gelak pun kali ni. Kami masuk perlahan-lahan. Pintu depan terbuka sendiri masa Faiz sentuh tombol. Bunyi engsel dia panjang gila. Krik. Bau busuk terus menyambut kami. Bau reput yang makin kuat daripada sebelum ni. Aku tutup hidung. Rumah tu sunyi. Tak ada bunyi tapak kaki. Tak ada suara. Tak ada tangisan. Dan itu lagi menakutkan. Sebab sepanjang kami duduk situ, rumah ni tak pernah betul-betul diam. Faiz terus pergi ambil kunci kereta dia dekat meja ruang tamu. Aku pula cepat-cepat naik atas nak ambil laptop dan beberapa baju. Tingkat atas gelap walaupun matahari belum terbenam sepenuhnya. Lampu hallway berkelip-kelip perlahan. Kelip. Padam. Kelip. Padam. Aku jalan cepat sambil cuba tak pandang loteng. Tapi bila lalu bawah loteng tu, aku terdengar bunyi. Perlahan, macam orang berbisik. Aku berhenti. Dan aku dengar jelas suara budak perempuan. Abang. Aku terus pandang atas perlahan. Gelap. Tapi aku nampak sesuatu bergerak dekat celah pintu loteng. Macam rambut panjang berjuntai sedikit. Aku terus masuk bilik dan capai beg. Masa tengah kemas barang, aku terdengar Faiz menjerit dekat bawah. Weh! Aku terus lari keluar bilik. Kenapa? Tak ada jawapan. Faiz! Aku turun tangga laju. Ruang tamu kosong. Faiz tak ada. Pintu depan terbuka luas. Angin luar masuk perlahan. Aku terus rasa panik. Faiz, jangan main-main weh. Sunyi. Kemudian, aku dengar suara dia lagi. Dekat dapur. Perlahan. Tolong. Aku terus lari ke dapur. Kosong. Tapi pintu stor belakang dapur terbuka sedikit. Gelap dalam tu. Aku memang tak pernah masuk stor tu sebelum ni. Sebab sempit dan berhabuk. Dan masa aku dekat dengan pintu stor, aku dengar suara Faiz lagi. Cepat. Aku tarik nafas panjang. Faiz, aku buka ni. Perlahan-lahan, aku tolak pintu stor. Krik. Gelap. Bau busuk terus menusuk hidung. Aku suluh guna flashlight phone. Mop lama, kotak buruk, rak kayu. Tak ada Faiz. Dan masa itulah, flashlight phone aku terkena sesuatu dekat dinding belakang stor. Aku terus rasa kaki lembik. Ada calar-calar panjang dekat dinding. Macam seseorang cuba keluar dari dalam. Dan atas dinding tu ada tulisan. Ditulis guna darah kering. Jangan pandang atas. Aku terus mundur perlahan. Jantung dah tak betul. Dan masa itulah, sesuatu menitis atas pipi aku. Aku sentuh perlahan. Basah. Aku pandang jari. Merah. Darah. Perlahan-lahan aku angkat kepala dan aku terus membeku. Dekat siling stor ada perempuan tengah melekat. Rambut panjang jatuh menutupi muka. Tangan dan kaki dia berpintal pelik macam labah-labah. Kulit pucat kelabu dan kepala dia tersenyum sengit dekat aku. Aku terus menjerit dan jatuh ke belakang. Makhluk tu bergerak laju turun dari siling. Kerak. Bunyi tulang dia macam patah setiap kali bergerak. Aku terus lari keluar dapur. Dan masa aku lari tu, aku nampak Faiz berdiri tengah ruang tamu. Diam, tak bergerak. Belakang dia menghadap aku. Faiz, lari! Dia tak bergerak. Aku terus tarik bahu dia.
Dan masa dia berpaling, aku hampir pingsan. Itu bukan Faiz. Muka benda tu meniru muka Faiz, tapi senyuman dia terlalu luas. Mata hitam penuh. Kulit dia merekah macam mayat rebut. Aku terus tolak benda tu dan lari ke pintu depan. Tapi pintu depan tertutup sendiri. Kuat. Bang! Aku cuba buka. Tak boleh. Belakang aku bunyi tapak kaki mula muncul balik. Tok. 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 Perlahan turun dari tingkat atas. Macam seseorang sedang menuruni tangga. Aku tak berani toleh. Bunyi itu makin dekat. Tok. 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 Dan bila akhirnya aku toleh perlahan, aku nampak budak perempuan tu. Lisa berdiri atas tangga. Tapi kali ni muka dia jelas. Mata dia sembab hitam. Mulut dia dijahit kasar guna benang hitam. Dan tangan kecil dia sedang pegang sesuatu. Satu gambar lama. Dia turun satu anak tangga perlahan. Tok. Kemudian dia hulurkan gambar tu dekat aku. Tangan dia menggigil. Air mata hitam mengalir dari mata dia. Dan dengan suara tersekat-sekat, dia akhirnya berjaya bercakap sedikit melalui mulut yang dijahit. Mak, dalam, atas. Aku berdiri keras tengah ruang tamu sambil pandang Lisa. Budak tu masih hulur gambar lama dekat aku dengan tangan kecil dia yang pucat menggigil. Mulut dia yang dijahit tu bergerak perlahan sampai benang hitam dekat bibir dia tertarik-tarik. Sumpah, masa tu aku dah tak tahu aku tengah takut, sedih atau nak pengsan terus. Aku ambil gambar tu perlahan-lahan. Lisa terus tunduk dan masa jari aku sentuh gambar tu, kepala aku terus sakit. Macam ada sesuatu menghentam masuk dalam otak aku. Tiba-tiba, aku nampak bayangan. Perempuan tengah duduk sorang dalam loteng. Rambut panjang kusut. Dia bercakap sorang-sorang sambil ketawa kecil. Sekeliling dia penuh lukisan pelik dekat dinding loteng. Simbol hitam, ayat-ayat yang aku tak faham. Dan dekat hujung loteng, Lisa kecil sedang menangis sambil peluk lutut. "Mak, aku takut." Perempuan tu terus pandang dia belahan dan suara dia berubah garau. "Diam." Bayangan tu hilang mengejut. Aku terus tersandar dekat dinding sambil pegang kepala. Faiz tiba-tiba muncul dari dapur dengan muka pucat macam mayat. "Kau okey?" Aku terus tarik nafas laju. Aku nampak sesuatu. Belum sempat aku habis cakap, Lisa terus tunjuk ke arah atas, ke loteng. Dan kali ni, aku nampak sesuatu yang buat darah aku beku. Pintu loteng terbuka luas sekarang. Gelap hitam dekat atas tu. Tapi, ada bunyi. Tok, tok, tok. Perlahan. Macam seseorang sedang berjalan dalam bulatan dekat atas loteng. Lisa mula menangis perlahan. Air mata hitam menitik atas lantai. Dia bisik tersekat-sekat. "Mak, lapar." Tiba-tiba, lampu rumah terus padam. Gelap satu rumah. Aku terus pegang lengan Faiz kuat. "Jangan tinggal aku, babi. Aku pun takut." Bunyi tapak kaki atas loteng berhenti. Sunyi. Kemudian, bunyi sesuatu menyerit. Kerak. Macam benda berat diseret perlahan menuju pintu loteng. Dan masa kilat menyambar dekat luar rumah, aku nampak bayang seseorang berdiri dalam loteng. Tinggi, terlalu tinggi. Kepala dia senggit pelik. Tangan panjang tergantung sampai hampir cecah lantai. Aku terus rasa nak muntah. Lisa mula menangis lebih kuat. "Mak, jangan marah." Tiba-tiba, satu suara perempuan garau keluar dari atas loteng. "Lisa." Suara tu perlahan, tapi cukup buat seluruh badan aku sejuk. "Naik sini." Lisa terus geling kepala laju. Dan masa itulah benda dekat loteng tu bergerak. Laju gila. Bang!
Satu tangan hitam panjang mencengkam tepi pintu loteng. Kemudian kepala perempuan tu muncul perlahan. Rambut dia basah kusut, muka dia pucat merekah, mulut dia senyum terlalu luas sampai pipi koyak, dan mata dia hitam sepenuhnya. Aku terus menjerit, "Itu mak dia!" Faiz dah baca ayat Quran kuat-kuat sampai suara pecah. Makhluk tu ketawa perlahan. Hehehehe. Kemudian dia mula turun dari loteng. Bukan guna tangga, dia merangkak turun atas siling macam labah-labah. Kerak, kerak. Setiap kali sendi dia bergerak, bunyi tulang patah kedengaran. Aku terus tarik Faiz lari ke dapur. Lisa pula berdiri keras tengah ruang tamu sambil menangis. "Lisa, lari!" aku jerit. Tapi budak tu tak bergerak. Dia cuma pandang makhluk tu dengan mata penuh takut. Dan makhluk perempuan tu tiba-tiba berhenti atas siling. Kepala dia berpusing perlahan ke arah Lisa. "Mak lapar." Suara dia dah tak macam manusia. Dalam, garau, macam banyak suara bercakap sekali. Lisa mula menjerit menangis. Dan masa itulah aku ternampak sesuatu dekat dinding dapur. Satu panel kayu kecil terbuka sedikit, macam pintu rahsia. Aku terus tarik panel tu, dan memang ada ruang kecil dekat belakang dinding. Gelap, sempit, macam laluan lama dalam rumah. Faiz pandang aku pelik. "Apa benda ni?" Aku tak tahu. Tapi masa flashlight phone aku suluh dalam ruang tu, aku nampak sesuatu. Tulang, banyak tulang, kecil, berselerak dalam ruang sempit tu. Aku terus rasa dunia berpusing. Faiz hampir muntah terus. Dan dekat hujung ruang tu, ada tengkorak kecil budak. Masih ada cebisan ribin rambut merah melekat. Lisa tiba-tiba muncul belakang kami. Dia pandang tengkorak tu perlahan, dan untuk pertama kali aku nampak wajah dia berubah. Bukan muka takut lagi, tapi sedih. Sedih sangat. Air mata hitam jatuh perlahan dari mata dia. Saya sejuk. Aku rasa dada terus berat, dan masa itulah makhluk atas siling berjerit kuat. Jeritan dia bukan macam manusia, melengking sampai telinga aku sakit. Lampu rumah berkelip liar. Bang, bang, bang. Semua pintu rumah tertutup sendiri serentak. Makhluk tu bergerak laju atas siling menuju dapur. Tok, 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 tok. Aku terus tarik Faiz ke belakang, dan masa makhluk tu hampir datang, Lisa perlahan-lahan berpaling ke arah kami. Dia angkat tangan kecil dia, menunjuk ke loteng. Kemudian dia cakap sesuatu yang buat jantung aku terus jatuh. "Ayah masih hidup." Aku rasa itu ayat paling tak masuk akal yang aku pernah dengar sepanjang hidup aku. "Ayah masih hidup." Lisa berdiri tengah dapur sambil pandang tepat dekat aku. Air mata hitam masih mengalir perlahan dari mata dia. Belakang kami pula, bunyi makhluk perempuan tu makin dekat atas siling. Tok, 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 tok. Bunyi dia bergerak laju macam binatang memburu. Faiz dah separuh nak pengsan. "Weh, apa maksud ayah dia masih hidup?" Aku terus pandang Lisa. "Lisa, ayah awak dekat mana?" Budak tu perlahan-lahan angkat tangan, menunjuk ke atas. Loteng. Aku terus rasa perut kosong. "Tak payah naik weh. Aku rela duduk luar dengan pocong daripada naik loteng tu." Tapi masa tu, aku dah sedar sesuatu. Selama ni, kami cuma fikir ada hantu dalam rumah tu. Tapi kalau betul ayah Lisa masih hidup, maksudnya ada manusia pernah duduk atas loteng tu selama bertahun-tahun. Dan entah kenapa, idea tu lagi menakutkan daripada hantu. Jeritan makhluk perempuan atas siling tiba-tiba berhenti. Sunyi. Aku terus rasa tak sedap hati. Sebab setiap kali rumah tu jadi senyap, mesti ada benda lagi teruk akan jadi. Kemudian, kedengaran bunyi perlahan.
Kerak, kerak, macam pintu kayu dibuka. Aku perlahan-lahan pandang atas. Pintu loteng terbuka lebih luas sekarang. Gelap pekat dan sesuatu sedang menitis dari atas loteng. Titik, titik, titik. Atas lantai dapur. Aku suluh guna flashlight phone. Merah, darah. Faiz terus menyumpah perlahan. Okey, aku dah cukup. Lisa tiba-tiba tarik baju aku perlahan. Dia bisik tersekat-sekat melalui mulut dijahit tu. Dia lapar. Siapa? Budak tu terus tunduh. Ayah. Aku dengan Faiz saling berpandangan. Dan masa itulah bunyi lelaki ketawa kedengaran dari atas loteng. Perlahan, serah. Aku terus rasa seluruh badan seram sejuk. Itu bukan suara hantu perempuan tadi. Itu suara lelaki tua. Faiz dah mula undur perlahan. Tak nak, aku tak nak jumpa. Tapi tiba-tiba suara lelaki tu memanggil dari atas. Lisa. Budak tu terus menggedgar ketakutan. Turun bawah. Aku rasa dada makin ketan. Kemudian, satu tangan muncul dari pintu loteng. Kurus, terlalu kurus. Kulit kelabu macam mayan. Kuku panjang hitam. Dan perlahan-lahan, seseorang mula turun tangga loteng. Aku dengan Faiz terus kaku. Mula-mula kepala dia muncul. Botak sebalah. Rambut panjang kusut sebelah muka. Kulit muka cekung gila macam orang tak makan bertahun-tahun. Mata dia merah. Bukan merah biasa. Merah macam mata orang menangis darah. Dan mulut dia penuh darah kering. Aku terus rasa nak muntah. Lelaki tu turun perlahan-lahan sambil senyum. Sendi badan dia berbunyi pelih. Kerak, kerak. Macam tulang dah rosak. Dan bau dia, ya Allah, busuk gila. Macam bangkai lama bercampur tanah kubur. Faiz terus tutup muka. Weh, ni bukan manusia dah. Lelaki tu pandang kami lama. Kemudian dia senyum lebih luas. Ada orang baru. Suara dia serak macam tekak penuh pasir. Lisa terus menyorok belakang aku sambil menangis perlahan. Dan masa itulah aku sedar sesuatu paling menakutkan. Dekat belakang lelaki itu, atas tangga loteng, ada kesan cakaran. Banyak, macam seseorang pernah cuba keluar dari atas tu. Aku telan air liur. Kau, ayah Lisa. Dia ketawa perlahan. Kemudian dia jawab, dulu. Aku terus rasa jantung jatuh. Lelaki tu turun lagi satu anak tangga. Dia lapar. Aku perlahan-lahan undur. Siapa? Dia terus pandang atas loteng. Dan masa itulah bunyi tapak kaki muncul semula. Tong, tong, tong. Perlahan atas siling ruang tamu. Makhluk perempuan tu masih ada dan bunyi dia macam mengelilingi rumah. Lelaki tua tu mula menangis perlahan sambil pegang kepala sendiri. Aku tak bagi dia makan. Suara dia berubah-ubah, kadang macam manusia, kadang macam bukan. Aku kunci dia atas, tapi dia lapar sangat. Faiz bisik dekat aku, kita kena keluar sekarang. Aku angguk perlahan. Tapi sebelum sempat bergerak, lampu rumah menyala sendiri. Kelip-kelip liar. Dan dekat setiap dinding rumah muncul tulisan hitam. Mana anak aku? Mana anak aku? Mana anak aku? Lisa terus menjerit menangis. Lelaki tua tu pula tiba-tiba pandang kami dengan muka berubah panik. Lari! Jeritan dia kuat gila sampai rumah bergema.
Dan serentak dengan itu, bunyi sesuatu menghentam siling kuat. Bang! Siling ruang tamu retak panjang, habuk jatuh merata. Kemudian, tangan perempuan tu terkeluar dari retakan siling. Hitam, panjang, mencakar-cakar udara. Lelaki tua tu terus menjerit macam orang hilang akal. Dia turun. Siling rumah tiba-tiba pecah. Bom! Dan makhluk perempuan tu jatuh tepat di ruang tamu. Tubuh dia berpintar pelih, kepala terbalik ke belakang, rambut panjang menutup muka. Tangan dan kaki dia bergerak macam labah-labah patah. Aku dengan Faiz terus menjerit serentak. Makhluk tu perlahan-lahan angkat kepala, dan kali ini aku nampak muka dia jelas. Separuh muka dia dah repun, tapi masih nampak bekas wajah manusia. Mata hitam dia tepat pandang Lisa, dan dengan suara garau bercampur tangisan, dia cakap perlahan, "Mana anak aku?" Aku rasa malam tu dah jadi malam paling panjang dalam hidup aku. Makhluk perempuan tu berdiri tengah ruang tamu dengan badan terherut macam tulang dia langsung tak wujud. Rambut panjang basah menutupi muka separuh. Mulut dia terbuka luas sambil mengeluarkan bunyi nafas kasar. Lisa menangis belakang aku sampai badan kecil dia menggigil. Lelaki tua yang merupakan ayah Lisa pula terduduk dekat tangga sambil pegang kepala. Muka dia penuh ketakutan. Aku tak pernah tengok manusia takut sampai macam tu sekali. Dia dah keluar. Dia ulang benda sama berkali-kali. Dia dah keluar. Makhluk perempuan tu tiba-tiba bergerak. Laju gila. Krak! Dia merangkak atas lantai menuju ke arah kami macam labah-labah patah. Faiz terus tarik aku ke belakang sambil menjerit macam kena kejar alung. "Keluar weh, keluar!" Kami terus lari ke dapur. Lisa ikut belakang sambil menangis. Tapi masa aku toleh belakang, aku nampak sesuatu yang buat aku berhenti. Makhluk perempuan tu tak kejar kami. Dia berhenti dekat tengah ruang tamu dan perlahan-lahan dia pandang Lisa macam seorang ibu yang tengah cari anak dia betul-betul. Suara dia berubah perlahan, tak segarang tadi. "Lisa, Lisa." Budak kecil itu terus menangis kuat. "Mak!" Kami dengan Faiz terus diam. Untuk pertama kali sepanjang semua benda ni berlaku, rumah tu rasa sedih. Bukan seram, sedih. Ayah Lisa tiba-tiba menangis sambil merangkak ke depan. "Aku minta maaf." Suara dia pecah. "Aku tak mampu kawal kau." Aku pandang lelaki tua tu dan akhirnya dia mula cerita benda sebenar. Rupanya bertahun dulu, isteri dia mula jadi tak betul lepas pindah rumah tu. Dia selalu dengar bunyi orang berjalan dekat loteng. Mula-mula dia ingat halusinasi, tapi lama-lama isteri dia berubah. Bercakap sorang, tak tidur malam, selalu duduk dalam loteng berjam-jam. Sampai satu hari, isteri dia mula percaya ada benda tinggal atas rumah tu. Dan benda tu lapar. Lapar kepada manusia. Aku ingat dia gila. Lelaki tua tu menangis terisak-risak. Tapi benda tu memang ada. Dia cuba kurung isterinya dalam loteng sebab takut perempuan tu cederakan Isa. Tapi satu malam, dia terdengar Lisa menjerit. Bila dia naik atas, Lisa dah mati. Tubuh kecil budak tu tersepit dalam ruang dinding rahsia belakang dapur. Dan isterinya sedang makan sesuatu dalam gelap luting. Aku terus rasa tekak loya. Aku panik. Lelaki tua tu sambung lagi sambil menangis. "Aku sorok mayat Lisa. Aku takut." Faiz terus pegang kepala. Ya Allah. Lelaki tua tu tak pernah keluar rumah sejak malam tu. Dia duduk dalam loteng bertahun-tahun, bersembunyi daripada benda yang dah merasuk isterinya. Dan setiap malam, dia dengar bunyi tapak kaki dekat atas siling. Bukan satu, tapi dua. Aku terus rasa sejuk seluruh badan. Makhluk perempuan tu tiba-tiba menjerit kuat. Jeritan dia buat lampu rumah meletup satu demi satu. "Perang! Perang! Perang!"
Rumah terus gelap. Cuma cahaya kilat dari luar masuk melalui tingkap. Dan dalam cahaya sama tu, aku nampak makhluk tu menangis. Air hitam keluar dari mata dia. Dia pandang Lisa sambil tangan dia menggigil perlahan. Sejuk. Lisa terus menangis dan cuba mendekati makhluk tu. Aku nak tahan, tapi Faiz pegang tangan aku perlahan. Biarkan. Budak kecil tu berdiri depan ibunya. Walaupun muka makhluk tu dah bukan manusia sepenuhnya, Lisa tetap peluk dia. Dan masa itulah bunyi tapak kaki dekat atas siling berhenti buat kali pertama sejak kami pindah. Sunyi. Betul-betul sunyi. Makhluk perempuan tu perlahan-lahan peluk anak dia balik. Kemudian dia pandang suaminya. Untuk beberapa saat, mata hitam dia berubah normal semula. Aku nampak seorang perempuan biasa. Penat, sedih, hancur. Dia menangis perlahan. Saya tak boleh berhenti. Suami dia terus merangkak dekat dia sambil menangis. Aku salah. Perempuan tu senyum kecil. Sedih sangat senyuman tu. Kemudian dia pandang atas loteng. Dan untuk pertama kali, aku dengar bunyi lain dari atas rumah. Bukan tapak kaki, tapi macam banyak orang berbisik. Perlahan, marah. Macam sesuatu masih ada dekat atas. Perempuan tu terus peluk Lisa kuat-kuat. Dan tiba-tiba dia jerit kat kami. Keluar sekarang! Serentak dengan itu, seluruh rumah bergegar kuat. Bang! 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 Dinding mula retak. Siling mula runtuh sedikit demi sedikit. Ketawa dari loteng makin kuat. Bukan suara perempuan tu. Suara lain. Banyak. Aku terus sedar. Selama ni benda sebenar bukan ibu Lisa, tapi sesuatu yang tinggal dalam loteng itu. Sesuatu yang perlahan-lahan merosakkan satu keluarga ni. Faiz terus tarik aku keluar rumah. Lelaki tua tu pula peluk isteri dan anak dia dekat ruang tamu sambil menangis. Aku sempat toleh sekali terakhir. Dan aku nampak perempuan tu senyum kecil dekat kami. Terima kasih. Kemudian pintu rumah tertutup sendiri. Bang! Beberapa saat kemudian, seluruh tingkat atas rumah meletup runtuh. Debum! Api mula marak dari loteng. Jiran-jiran terus keluar rumah. Orang menjerit. Ada yang call bomba. Aku dengan Faiz cuma berdiri tengah jalan sambil tercungap-cungap tengok rumah tu terbakar. Dan masa itulah aku nampak 3 bayang berdiri dekat tingkap-tingkat atas. Seorang perempuan, seorang lelaki, seorang budak kecil. Mereka berdiri diam memandang keluar. Kemudian perlahan-lahan hilang. Api terus marak sampai hampir subuh. Rumah tu habis rentung. Polis datang, bomba datang, macam-macam soalan ditanya. Tapi kami tak pernah cerita perkara sebenar. Sebab siapa nak percaya? Beberapa minggu lepas kejadian tu, aku dengan Faiz pindah rumah lain. Apartmen, tingkat 3. Tak ada loteng. Memang semaja. Dan hidup perlahan-lahan kembali normal. Walaupun kadang-kadang aku masih terjaga tengah malam bila dengar bunyi pelik dekat atas siling. Tapi aku cuba fikir positif. Mungkin jiran atas alih kerusi. Mungkin kucing. Mungkin paip rumah. Aku cuba sedapkan hati macam tu. Sampailah satu malam, masa aku tengah baring main phone, aku dengar bunyi perlahan dari atas siling. Tuk! Aku terus diam. Tuk! 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 Perlahan, macam tapak kaki. Dan kemudian kedengaran suara Faiz dari bilik sebelah jerit kuat. Weh, kau dengar tak?